Yang ni saya tak letak tengok tak saya pasal letak atas paha saya lah sebab macam donat kan. Okey, Assalamualaikum dan selamat petang. So pada hari ni saya terima dah parcel saya order. Sebab mulanya saya tengok benda ni lalu video macam tak ada apa, macam biasa je lah. Dia cantik tapi bila tengok depan mata dia lagi, orang cakap lagi teruja untuk ada kat tangan. Okey, tapi ni tadi saya dah sampai parcel Uci Luna. Saya dah unboxing. Dan hadiah ketiga saya dapat tu adalah termos botol, okay, 900 ml. Siapa nak bagi, okay. Tapi yang penting ni parcel je sebenarnya. Saya nak, korang rasa apa? Agak-agak boleh teka tak apa dia? Agak-agak dari segi empat sama kotak dia ni, apa dia dalam dia, kan? Okay, so marilah kita unboxing sama-sama, okay. Dia memang dia nak bagi nampak kotak ni hitam betul. Saya rasa macam tak boleh kot nampak macam ni sebab dia pakai sensor. So unless kita kena koyak sedikit ni kan, sedikit ni lah. Aduh, oil bagus. Macam mana nak buat, tapi kan tadi dah nampak dah. Dah nampak sikit lah. Dah nampak dah sikit. Nampak kan apa ni? Sprint. Atas dia Petronas. Wait, kita boleh nampak sikit. Okay, nampak. Ayo. Zaman lagi, siapa cek lagi? Sama balik. Petronas Sprinter. Alhamdulillah. Okay, inilah dia yang sampai dalam plastik hitam tadi. Dan ni model ARC Rich Sprinter 40 edition. Okay, 40 special edition. Okay, dia adalah daripada FT Project. Okay, designer daripada FT Project, tapi saya beli ni daripada seller yang berada di Perlis, jauh. Saya rasa dia saya tak ingat bila saya order, tapi pada saya shipping dia sangat cepat lah. Okay, cepat sampai. Okay, mari kita unboxing dia sama-sama. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Sebab dia dalam Malaysia ni hanya ada 5,000 unit sahaja. Okay, 5,000 unit sahaja. Terima kasih. Memang pandai lah. Saya rasa memang dia tak buka kot. Kita akan dapat ni, CJ, Certificate of Appreciation. Okay. Alright. Yang kedua, cakap the main things, the main prop. Nampak pun sesuatu yang mudah ya. Sebab dia punya
Bag pun cantik je. Bag dia pun cantik. Kalau ada bubble wrap ni okay je lah. Tapi kalau buka, kalau boleh kena ada yang donut tu lah. Kalau korang ada direct, kena ada donut tu. Supaya nak tak salah. 40 edition Petronas Prinza. Okay. Tapi yang bag pun cantik tau. Ni dia tulis ARC helmet lah sini. Okay. Buka. Yang ni saya tak letak tengok tak saya pasal letak atas pasal saya lah sebab macam donat kan. Bismillahirrahmanirrahim. Cantik ya. Cantik ya. Cantik ya. Cantik ya. Saya dapat nombor 835. Okey, 835. Cantik. Cantik geng. Memang cantik. Tak tunggu tapi memang cantik. Wih, teruja lah. Teruja saya. Keras. Dan sebenarnya, okay, saya nak beritahu, saya yang untuk ARC helmet ni, ini adalah helmet yang ketiga saya beli untuk Arts Ritz. Okay. Jom. Swipe download. Okay, untuk Arts Ritz ni, ini adalah helmet yang ketiga saya beli. Helmet yang first adalah color burgundy red, yang warna merah tu, yang basic, yang orang cakap yang lama-lama punya, yang basic macam dia design sama, Arts Ritz juga, cuma dia burgundy red lah, warna merah. And then second tu saya beli yang two tone color biru tu, yang ada macam sparkle tu kan. Bila korang tengok tu ada sparkle. So ini adalah helmet Arts Ritz yang ketiga, ARC Ritz yang ketiga lah saya beli. Sebenarnya itulah, orang cakap bila tengok depan ni cantik tau. Memang sangat cantik. Petronas Printer. So helmet ni mungkin saya akan cakap, saya tak pasti lagi akan pakai ke tidak. Tapi mungkin saya akan simpan macam display lah. Cuba kita cuba try. Okay. Nice. Sikit.